Buat orang-orang Melaka, pastikan minggu ni korang save date untuk datang ke Foodtopia Festival by Aiza di Melaka Central yang berlangsung selama 4 hari je, dari 29 hingga 1 Jun. Bermula dari pukul 12 tengah hari hingga 12 malam. Bolehlah korang bawa anak-anak dan family jalan-jalan sempena cuti sekolah ni. Ada macam-macam gerai makanan, lebih dari 30 vendor yang korang boleh try. Buat yang kaki makan tu, bolehlah korang datang dekat sini. Macam-macam menu ada. Arab ada, Western ada, Melayu dan Thailand pun ada. Rugi tau kalau tak datang event ni, memang meriah. So esok, ramai-ramai korang serbu Foodtopia Festival ni dekat Melaka Central. Jangan lupa pergi tau, 4 hari je. Okay, bye.